khabar semua? Saya doakan tuan dan puan, ibu dan ayah, abang dan akak yang dirahmati oleh Allah sentiasa dikurniakan kesihatan, diberikan kelapangan, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebaikan yang melipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan dan puan, haji-haji ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sambung berkenaan dengan rukun haji, sa'ir, bercukur ataupun bergunting dan tertib tak pada kebanyakan rukun. Hari ini kita sambung berkaitan dengan rukun haji, sa'ir, bercukur, bergunting dan tertib pada kebanyakan. Baik. Kita talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ini namanya talbiyah. Ini namanya apa? Talbiyah. Nama apa? Talbiyah. Talbiyah. Labbaik, kami datang ya Allah. Ya Allah, kami datang. Ya Allah, kami datang ya Allah, kami menyahut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang dalam keadaan kami merendah diri, dalam keadaan kami patuh, dalam keadaan kami akur, kami ikut segala titah perintah daripada-Mu ya Allah. Maknanya dalam maksud talbiyah ni tuan-tuan kan orang yang bertalbiyah, maksud talbiyah ni memang mendalam. Kan untuk mana bila mana kita memahami lafaz talbiyah ini, maknanya kita sudah ada agreement, aku janji dengan Allah Subhanahu wa taala agar akan kita ini menjadi hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Okey. Hari ini kita punya objektif membantu jamaah dalam memahami pengertian syarat-syarat sah sa'ir serta amalan-amalan sunat ketika kita melaksanakan sa'ir. Yang kedua, membantu jemaah memahami maksud bercukur, bergunting dan bertahalul. Waktu pelaksanaan dan juga tata cara bercukur atau bergunting secara tahallul. Membantu jemaah dalam memahami maksud tertib pada kebanyakan rukun. Okey. Kandungan yang pertama saya ini dia punya objektif lah. Ini rukun haji yang keempat sa'ir. Kan rukun haji yang keempat sa'ir. Sa'ir membawa maksud berjalan ulang alik antara Bukit Safa ke Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Saya ulang Sa'ir membawa maksud berjalan ulang alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Saya ulang sekali lagi. Apa itu sa'ir? Sa'ir membawa maksud berjalan ulang alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Itu gambar garis lah. Gambar Bukit Safa, gambar Bukit Marwah.
Yang ni orang duk pergi, orang duk buat sa'i ni, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Mula atas Bukit Safa, berakhir atas Bukit Marwah, akhir di Marwah. Mula di Safa, akhir di Marwah. Okey. Laluan tempat sa'i Bukit Safa. Yang ni nak pergi ke Bukit Safa. Dia ada laluan dia untuk pergi ke Bukit Safa, tuan-tuan. Okey, dia ada tulis tu, Safa, start, tempat permulaan safar. Dan dia ada tulis, sekarang lagi digital lah. Lagi banyak signboard iklam sekarang. Sekarang lagi banyak. Okey, dia mula, makna kata mula saya atas Bukit Safa, tempat kita permulaan sa'i, laluan kerusi roda ada, kan? Yang sebelah kanan kiri tu semua tu berjalan lah macam biasalah. Yang ni, kan? Lampu hijau sunat bagi jemaah lelaki atau berlari-lari anak. Bila kita jumpa lampu hijau, disunatkan berlari-lari anak. Jangan lomba lari. Ni kadang-kadang ada orang lomba lari. Dijadikan sa'il ni sebagai lomba lari, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak patutlah. Maknanya sa'il ni kita buat santai je. Relax saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadar kemampuan kita, kan, kadar kita punya boleh buat, kalau kita menggunakan sepenuh tenaga, bimbang takut nanti kita nak buat ibadat, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita dah menggunakan sepenuhnya. Jadi jangan kita menggunakan semaksimum mungkin. Jangan. Kita kena perlahan-perlahan. InsyaAllah. Kan, sedikit, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kelang kabut, jangan gopoh gapah, jangan bertolak-tolak, kan? Jangan bertolak-tolak, jangan kita ni tidak mengikut tertib, adab, cara, akhlak ketika kita mengerjakan ibadat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga diambil kira perkara yang sangat penting. Kan, ambil kira perkara yang sangat penting. Apa dia? Kita kena beradab dalam beribadat. Beradab dalam kita beribadat. Akhlak kita, bagaimana akhlak kita, kan, dalam kita melakukan dan melaksanakan ibadat. Bimbang takut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat ibadat, baik haji ke baik solat ke apa, tetapi kita tak ambil kira berkenaan dengan kita punya adab. Tu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala terima kita punya doa, hajat, zikir, apa semualah yang kita buat tak terima bukan sebab apa? Cara persembahan kita. Cara ibadat kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Haji Ismadi. Kan, cara tu sebenarnya. Kan, kita kena ambil cara, kena ambil kira cara pelaksanaan kita punya ibadat. Kan, bila kita kena pada cara, keadaan yang betul, kan, ambil itibarat, adab, akhlak, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Tapi kalau kita tak menggunakan adab cara yang betul, takut nantikan ibadat kita ni sia-sia, penat dan letih sahaja. Sebab itu dalam gambar tu dia kata apa? Kan, kalau jumpa lampu hijau, kan, kita sunat berlari-lari anak. Kan, berlari anak pun tak adalah berlari-lari sampai pecuk tu, tak. Berlari-lari slow, macam kita jogging lah, macam tu lah. Maksudnya macam kita biswak ataupun macam kita jogging slow, perlahan-lahan. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lagi di antaranya lagi, bila mana kita sa'i, tuan-tuan, ini gambar-gambar semua ni. Sa'i ni, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap naik Bukit Safa, naik turun Bukit Safa dan Marwah, kita kena baca. Apa doa yang kita baca? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa wal Marwata
min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih an yattawafa bihima wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun ali. Ini bacaan naik Bukit Safa, turun Bukit Safa. Naik Bukit Marwah, turun Bukit Marwah. Ingat, ketika naik turun baca doa ini sahaja. Dan ketika mana kita berada di Bukit Safa dan Marwah, Bismillah Allahu Akbar, pandang Kaabah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ketika kita sa'i. Ketika atas Bukit Safa, Bismillah Allahu Akbar. Atas Bukit Marwah pula, Bismillah Allahu Akbar. 3 kali tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Okey. Rukun haji syarat sah sa'i. Ingat syarat sah sa'i. Kan takut kita tak sah kita punya sa'i kita lah. Kan apakah dia syarat sah sa'i? Yang pertama, dilakukan selepas tawaf sama ada selepas mengerjakan tawaf kudung untuk haji ifrad dan kiran dan tawaf haji tawaf umrah. Maknanya tuan-tuan Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah cerita lepas daripada tawaf haji, tawaf umrah, tawaf yang disebut tadi untuk mengerjakan haji atau umrah diikuti dengan adanya sa'i. Macam kita bincang baru ni, kan kita daripada niat dekat Mekah untuk mengerjakan haji. Niat dekat Mekah dah. Kan niat masa kita mula-mula tu kita nak mengerjakan haji, kan lepas tu kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kita berdoa. Lepas wukuf di Arafah, kita akan di Muzdalifah. Lepas di Muzdalifah, sebelum makna kata kita nak pergi ke apa ni tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia ada 2 keadaan situasi. Kita boleh melontar Jamratul Kubra ataupun kita tak payah melontar Jamratul Kubra, kita terus pergi ke Mekah, tawaf ifadah, akan tawaf haji, buat sa'i haji, buat tahlul, sudah memadai dengan nafas awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya benda ni kadang nampak mudah saja, tapi bila mana kita melalui sedikit-sedikit kita akan nampak. Kan maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah tawaf haji, diikuti dengan sa'i haji. Maknanya sa'i. Kita sa'i, lepas sa'i tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah dia kata sa'i selepas tawaf. Sa'i selepas tawaf. Yang tak ada sa'i selepas tawaf ni hanya tawaf sunat ataupun tawaf wada'. Tawaf sunat atau tawaf wada'. Tapi kalau tawaf haji dan umrah diikuti selepas itu kena ada sa'i. Kan kena ada sa'i. Kan yang tak ada sa'i, tawaf sunat dan juga tawaf wada'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ini kebanyakan orang tahulah, mula Bukit Safa, akhir Bukit Marwah. Cukup 7 kali berulang alik dengan yakin. Berulang alik dengan yakin. Nak yakin macam mana? Zikirlah. Kan? Kan mula-mula tu kita sa'i Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maknanya bila mana kita berzikir tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita berzikir, maka kita tahu kedudukan. Kan kita tahu kita punya kedudukan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita dalam keadaan apa ni, yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kena ingat zikir.
Biasanya saya ni zikir yang simple-simple sahaja. Kan zikir yang kita biasa baca dalam Al-Maksurat. Kan bila kita baca dalam Al-Maksurat tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita punya bacaan-bacaan kita. Bila kita mudahkan bacaan kita, mengingatkan kita dalam kita melakukan ibadat tawaf ataupun ibadat sa'i. Okey, baik. 7 kali 7 kali. Ulang alik 7 kali. Yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i. Kalau kita sa'i, pastikan hujung ke hujung. Jangan kita pitah. Ada orang kadang-kadang saya tengok, dia ambil jalan potong ke depan. Tak habis lagi ke depan. Tak pergi ke depan lagi. Dia ambil jalan potong dah. Tu orang kata mengelak nama. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita mengelak dalam ibadat ni sia-sia. Penat je dapat. Letih saja dapat. Jangan kita mengelak dalam kita punya ibadat. Sebab, bila mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat sebaik-baiknya. Kan sehabis baik, secantiknya kita buat. Itu maksudnya lah. Kan buat sebaik-baiknya lah. Kan jangan kita kata ambil mudah dalam kita punya ibadat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah sebaik-baiknya. Sebab ini peluang. Peluang yang dianugerahi, peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita guna dengan sebaiknya. Tapi kalau kita tak guna dengan sebaiknya, maka sia-sialah kita punya ibadat. Jadi sebab itu, tuan-tuan jangan ambil shortcut ke apa, potong lain ke apa, jangan. Ada, saya tengok kadang-kadang ketika sa'i tu dia tak nak pergi belah hujung ke hujung. Okey, dia makna kata dia kena naik bukit juga. Naik bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, yang kelima. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Kan? Maknanya ikut lain yang telah ditetapkan. Jangan kita buat sa'i ikut cara lain. Ikut jalan lain, jangan. Ikut cara yang betul lah. Kan ikut cara yang betul tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab kadang-kadang kita katakan bahawa nak buat ibadat kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Belajar dulu manasik satu-satu ibadat. Bila kita faham, kita tahu ibadat, insya-Allah kan ibadat kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak ikut dengan cara kaedah ilmu yang betul, maka sia-sia kita punya ibadat, tuan-tuan. Okey. Lagi kata dia, insya-Allah. Lagi. Kiraan sa'i dengan di akhir Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira. Mula daripada Bukit Safa ke Marwah 1. Bukit Marwah ke Safa 2. Kiraannya begitu. Kiraan daripada Safa Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Macam tu. Jangan Safa Marwah, Safa baru 1. Jangan, penat nanti. Kiraan yang betul macam yang saya sebut tadi lah. Okey. Safa ke Marwah. Okey, rukun sa'i kawasan tempat laluan untuk penggunaan kursi roda membuat pusingan patah balik di kaki Bukit Safa dan Marwah telah dikira sampai ke kaki bukit tersebut. Tidak semestinya memanjak ke kawasan tinggi. Bukan sampai panjak kawasan tu, tak ada, tak payahlah panjak. Dah memadai dah lepas daripada kursi roda tu lah. Kan lain yang mana kiraan garisan kursi roda. Jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i digalakkan agar melangkah sedikit ke belakang, undur dari tempat berhenti minum air zam-zam sebelum memulakan sambungan sa'i. Ini kaedah yang dia ajar lah. Kan bila kita berhenti air zam-zam, minum air zam-zam, maka kita nak mula semula, kita patah, kita langkah ke belakang sikit. Berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan menggunting rambut jemaah dan mengenakan bayaran yang tinggi. Ingat Ingat jangan kita gunakan
Kadang-kadang ada orang nak tahluk, gunting rambut. Rupa-rupanya bila kita gunting, 100 riyal, 50 riyal, nak musim haji, tuan-tuan, musim Ramadan. Dia sentiasa ada. Kanak-kanak ke orang dewasa ke, dekat akhir marwah, dia standby untuk gunting. Untuk ambil upah. Kita buat je, maka dia suruh kita bayarlah. Berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil. Tidak ada niat iktikaf, solat tahiyatul masjid di kawasan Sa'i. Kerana bukan kawasan masjid. Wanita haid boleh berada di kawasan Sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak ada ibadat Sa'i sunat. Jemaah perlu memastikan tempat mula dan akhir Sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah jika Sa'i dilakukan di tingkat bawah tanah. Ground floor tu. Maknanya kita buat di bawah. Maknanya kita kena memastikan tempat mula dan Sa'i tahu tempat dia di mana. Okey. Rukun haji 4, amalan sunat Sa'i. Sebelum kita nak bersa'i, yang pertama, pastikan dalam keadaan berwuduk. Pastikan dalam keadaan berwuduk, masuk ke tempat sa'i melalui pintu Safa, Bab As-Safa, menghadap ke arah Kaabah, sambil bertakbir, takbir 3 kali, bertahlil dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Marwah, melakukan amal, berlari-lari anak di kawasan yang bertanda lampu hijau, lelaki sahaja, berjalan kaki, berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran, dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja, muamalat berturut-turut beriktibar pada semua pusingan, mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di tempat sa'i, elak daripada menyakiti orang lain dan tutup aurat. Ini di antara dia lah. Di antara syarat. Ini tahlul. Cukur, tahlul, gunting rambut. Kan gunting rambut. Okey. Bercukur atau bergunting. Atau bergunting bermaksud menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Masuk waktu rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Masuk waktu rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Ia dilakukan selepas separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu lupu untuk melakukannya. Masa waktu bergunting atau bercukur bagi umrah ialah selepas selesai sa'i umrah. Kan selepas selesai sa'i umrah. Kan. Malam yang kedua, waktu bercukur atau bergunting, ia dilakukan selepas separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu lupu untuk melakukannya. Afdal bercukur menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Boleh bercukur menggunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Hujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Jemaah haji wanita perlu menjaga aurat ketika bergunting. Bagi jemaah haji lelaki yang botak licin tidak berbulu atau berambut, di bahagian kepala sunat melakukan mata pisau atau gunting di atas kepala. Kan, sekiranya rambut tumbuh walaupun sedikit, wujud tanda kehitaman di kepala wajib dicukur. Jika dia mengetahui bahawa rambutnya sempat tumbuh selepas dicukur kali pertama, sunat dicukur rambutnya untuk kedua-duanya, haji dan juga umrah. Okey. Bercukur bergunting, tahlul ialah berlepas daripada larangan ihram. Yang lelaki kalau yang berpakaian ihram, bebas untuk nak pakai jubah, nak pakai baju dan sebagainya lah. Kalau yang perempuan, bolehlah yang nak menutup muka dan sebagainya, kan dah boleh. Wangi-wangian dan sebagainya boleh. Maknanya segala pantang larang ihram, bebaslah selepas daripada tahlul. Ingat, pantang larang ihram bebas selepas mana kita bertahlul. Rukun kelima bercukur bergunting, tahlul umrah, tahlul haji. Tahlul umrah, bergunting, bercukur. Bergunting, bercukur. Tahlul umrah, bergunting, bercukur. Tahlul haji, tahlul awal dan tahlul sani. Tahlul awal, tahlul sani. Tahlul awal, tahlul sani. Tahlul haji lah.
Tahallul umrah dia sekali je gunting. Tapi haji dia ada tahallul awal dan dia ada tahallul sani. Tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Tahallul yang pertama lepas daripada kita sa'i, kita tahallul. Lepas tu nanti kita melontar kan Jamratul Ula, Wusta dan juga Aqabah. Lepas selesai barulah kita tahallul yang kedua. Okey, rukun haji bercukur dan bergunting. Tahallul awal terhasil dari apabila jemaah haji selesai mengerjakan 2 perkara daripada 3 perkara. Yang pertama, dia melontar di Jamratul Kubra 10 Zulhijjah. Makna kata dia boleh lah. Lepas daripada dia melontar, dia boleh buat. Salah satu. Dia boleh buat. 2 ni dalam 3 dia kena buat 2. Ataupun dia buat tawaf, rukun dan sa'i. Dia buat lepas tu tahallul lah. Boleh. Jemaah haji yang telah tahallul awal boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram kecuali 3 perkara. Nikah dan perkara yang berkaitan. Mukaddimah, hubungan kelamin dan sebagainya lah. Ini selepas daripada kita tahallul awal. Lepas tahallul awal. Ingat tahallul awal kan tahallul sani. Tahallul awal, tahallul sani tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tahallul sani terhasil apabila selesai mengerjakan semua amalan berikut. Melontar di Jamrah Kubra 10 Zulhijjah ataupun tawaf sa'i ataupun bergunting ataupun bercukur. Makna tawaf, rukun, sa'i ataupun selesai tahallul sani tiada lagi larangan ihram tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Melontar di Jamrah Kubra dan tawaf, rukun dan sa'i, bergunting atau bercukur. Rukun haji ke-6 tertib pada kebanyakan rukun. Kan kebanyakan rukun. Maknanya rukun haji nak dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan dahulukan niat ihram daripada rukun-rukun yang lain, didahulukan wukuf daripada tawaf ifadah dan didahulukan tawaf daripada sa'i. Tetapi sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf. Sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf dan tawaf rukun bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan haji kiram, iaitu selepas tawaf kudum. Kan selepas tawaf kudum. Makna kata dia boleh kerjakan sebelum wukuf. Begitu juga bercukur bergunting boleh dilakukan selepas wukuf apabila telah masuk waktu dan sebelum tawaf rukun. Tertib pada kebanyakan rukun haji tamattu', niat ihram haji, wukuf, bercukur, bergunting, tawaf haji, sa'i haji. Wukuf, niat ihram haji, wukuf, bercukur, bergunting, tawaf haji, sa'i haji. Haji tamattu', niat ihram haji, wukuf, tawaf haji, sa'i, bercukur. Yang ketiga, haji ifrad dan kiram, niat ihram haji, tawaf kudum, sa'i haji, wukuf, bercukur, bergunting, tawaf haji. Bercukur, bergunting, lepas tu tawaf haji. Kan niat ihram haji, tawaf kudum, sa'i haji, wukuf, bercukur dan juga bergunting, tawaf. Haji ifrad dan kiran, niat ihram haji, tawaf kudum, sa'i haji, wukuf, lepas tu tawaf, lepas tu bercukur. Kan wukuf, kan tawaf kudum, sa'i haji, wukuf, tawaf, bercukur, bergunting. Kesimpulan mengetahui apa itu sa'i dan amalan sunat ketika sa'i, mengetahui maksud bercukur dan bergunting serta tahallul. Mengetahui waktu serta tata cara bercukur dan bergunting, mengetahui jenis-jenis tahallul iaitu tahallul awal dan tahallul sani, mengetahui maksud tertib pada kebanyakan rukun. Alhamdulillah selesai kita punya rukun-rukun haji pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Dan jika ada kemusykilan ke apa dan sebagainya, boleh bertanya kepada saya direct dan sebagainya lah. InsyaAllah. Wallahu alam. Moga kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang berkenaan dengan pembelajaran haji.
secara online, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.